A few moments later. Kalau anda peminat filem Melayu lama, watak Mak Minah dalam masa-masa manis pasti antara yang terpahat dalam memori. Hanya muncul sekejap pun sudah cukup untuk membuatkan penonton ketawa, terutama dalam adegan ketika Cikgu Norkiah datang mencari bilik sewa di rumah penginapan miliknya. Lakonannya yang bersahaja menjadikan setiap dialognya terasa hidup dan spontan. Gelagatnya bukan hanya mencuit hati tetapi menjadikan namanya terus disebut-sebut. Antara babak yang sering membuatkan penonton tidak mampu menahan gelak adalah ketika Cikgu Syahari P. Ramli sibuk membuat persiapan kahwin dan Mak Minah melontarkan seluruh nakalnya. Walaupun sekadar memegang watak kecil, karisma dan keaslian lakonannya membuatkan kehadirannya mencuri tumpuan. Di luar layar perak, Mak Minah sebenarnya ialah Aminah Hashim, seorang anak seni dari Muar Johor yang lahir pada tahun 1927. Bakatnya diperkenalkan sejak kecil lagi pada usia 11 tahun, beliau sudah pun berada di pentas bangsawan. Kumpulan pertamanya ialah Bangsawan Aman Belun, di mana beliau belajar tentang dunia lakonan, tarian dan persembahan. Beliau hanya memasuki dunia filem pada usia 36 tahun selepas menandatangani kontrak bersama Studio Merdeka pada tahun 1963. Tahun itu sahaja, beliau terus aktif dengan 4 filem awal, termasuk karya arahan Saleh Ghani seperti Tangkap Basah, Ibu Ayam dan Anak Manja. Dari satu produksi ke satu produksi, namanya makin kukuh dan akhirnya beliau membintangi 23 buah filem sepanjang kariernya. Daripada jumlah itu, 10 buah diarahkan oleh Tan Sri P. Ramli, suatu penghormatan besar kepada mana-mana pelakon. Antaranya termasuk Sitora Harimau Jadian, Ragam P. Ramli, Doremi, Keluarga 69, Ahmad Albab, Anak Bapa serta Kancan Tirana. Namun, filem yang benar-benar melonjakkan popularitinya ialah Masam-Masam Manis, yang menjadi titik kemuncak penerimaan peminat terhadap dirinya. Namun, ketika sedang berada dalam puncak perhatian peminat, muncul pula kisah tidak benar yang mendakwa Mak Minah mati dibunuh dalam insiden 13 Mei 1969. Kabar angin itu mengatakan beliau diserang sebaik keluar dari sebuah panggung wayang. Disebabkan namanya yang dikenali ramai, berita itu cepat tersebar sehingga ramai menyangkanya benar. Namun realitinya jauh berbeza. Individu yang dikatakan terbunuh itu bukanlah Mak Minah pelakon filem, tetapi seseorang yang memiliki nama yang sama. Bukti paling kukuh ialah Mak Minah masih muncul dalam 2 filem selepas insiden tersebut. Beliau berlakon dalam Gelora 1970 sebagai Mak Engku dan Putus Sudah Kasih Sayang 1971 sebagai Pekerja Kelab Malam. Beberapa orang yang pernah bekerja dengannya juga mengesahkan mereka masih bergandingan dengannya selepas tahun 1969, sekaligus menamatkan kesemua spekulasi yang pernah tular. Dalam kehidupan peribadi, Mak Minah merupakan isteri kepada Hashim Syukur dan ibu kepada 3 orang anak. Hendak dijadikan takdir, beliau pergi pada usia yang agak muda 46 tahun akibat komplikasi penyakit kencing manis pada tahun 1973. Beliau disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Bakti, Batu 6, Muar, Johor.